kan. Apa expectation sebenarnya untuk seorang majikan tu kepada pekerja-pekerja muda Gen Z ni? Okay. Sebab saya pun dikelilingi dengan warga-warga milenial dan bekerja juga dengan Gen Z. So, nak share sikit macam majikan ni. Ya kot. Okay, majikan ni of course dia akan rasa Gen Z ni lagi semangat, lagi bertenaga. Sebab diorang tak ada komitmen yang terlalu berat macam orang yang dah kahwin, yang millennial mostly dah kahwin, dah ada komitmen yang lebih berat. So majikan expect diorang boleh bekerja lebih masa, boleh gunakan diorang punya kudrat dengan lebih. Okay, itulah bagi saya majikan punya expectation dekat Gen Z. Tapi saya faham Gen Z ni pun ada perangai dia jugalah. Saya tak cakap tapi saya juga sama je. Saya pun ada perangai macam tu juga. Bila Geban jadi real talk.